Kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini. Walau hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna, jangan selalu bersedih. Ku juga selalu terlega, kesilapan lama bakal jadi ramai-ramai. Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati, jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti. Hei, bermalam aku kat sini. Selamat cuti. Weh, kau tahu tak aku kena ketuk kat bengkel tu berapa? 120 man. Gila betul. Tak payah je pun. Aku jumpa ni tu si Talam. Aku on the way balik tu, tapi dia dekat satu bengkel je. Aku nampak bengkel tu macam pelik sikit tu, Dek. Aku rasa macam benda tak kena. Weh, kau pun macam ada benda tak kena ni, apa hal? Arif. Weh. Weh, kau! Kalau aku pukul kau, tak jadi apa lagi. Apa masalah kau ni? Aku ingat kau kawan aku lagi. Apa pasal ni? Ha? Tak. Kau Arif kan? Kau Bakri? Ikut kita orang ke balai? Tapi tak. Ikut kita orang ke balai. Tangkap dia. Arif, jangan lari, Arif. Tuan. Ikut kita orang ke balai. Tadi tu memang kami bergurau. Apa saya buat ni? Kita memang selalu bergurau wrestling kan, Arif kan? Betul. Baru cekap, bagus, setuju. Baru cekap, bagus, setuju. Baru cekap, bagus, setuju. Baru cekap, bagus. Saat serunai menjerit suatu hari nanti, segala yang di langit dan segala yang di bumi, yang hidup, yang mati, yang menyamun, yang bijak, semuanya kan dibangunkan di padang untuk berarah. Baik dan cekal bagus, ikut menunjuk arah, kolam kaling bertungkus, lurus mengikut arah, bengkak bengkil di hati. Salam sejahtera. Polis Dan Wangi percaya dapat menyelesaikan kira-kira 10 kes kecurian motosikal sekitar kawasan Gombak dengan penahanan 2 remaja lelaki yang digelar budak tebing bagi membantu siasatan polis. Susulan kejadian itu, polis menemui rangka motosikal, jenis kenderaan berkuasa tinggi dan jenis kenderaan motosikal yang lain yang dibuang ke dalam Sungai Gombak. Lokasi yang sama juga pernah dijadikan sebagai sarang untuk menghidugam serta dadah. Kesalahan di bawah enakmen Seksyen 379-A Kanun Keseksaan, Seksyen 411 Kanun Keseksaan dan Seksyen 414 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman tidak melebihi 7 tahun serta denda jika sabit kesalahan. Tengoklah budak-budak zaman sekarang. Kerja malas. Tahu nak cari duit senang ni. Dia bukan fikir orang susah senang cari duit tu. Laura? Kenapa pula tu? Tak tahulah. Nanti tengok cap. You. Tak payahlah. Dia bukannya keluar pun. Kat dalam rumah je kan. Entah dia nak naik atas sakit perut ke apa. Dia duduk sini tengok berita dengan air lagi bagus. Kau okey ke?
Tadi, ada 2 orang budak tebing kena tangkap. Aku risau gila. Risau kenapa? Aku kotong kita dapat-dapat. Lawak ni pun. Tak mungkinlah Tongki nak kena tangkap. Dia pun buat salah apa-apa pun. Yelah. Tapi... tak ada apalah. Ni. Kau buat apa ni? Ada assignment? Esok nak kena hantar. Tapi nak siap dah pun. Esok kena hantar? Kau buat last minute ke? Tak, sikit je lagi tinggal ni. Tak boleh Ira. Hubungan mak dengan papa dah putus. Tapi hubungan Ira dengan papa takkan putus. Anak dengan bapak kan? Ira untung tau. Bukan senang tau nak dapat peluang macam ni. Ira jangan jadi macam mak. Tak ada pelajaran Ira. Baca tulis pun tak tahu Ira. Ira belajar rajin tau. Dah janji dengan mak. Ira belajar rajin. Tapi mak pun kena janji dengan Ira. Janji apa sayang? Ira dah kecil nanti. Ira dah kaya, dah ada rumah Ira sini. Mak tolonglah keluar dari sini mak. Gantilah apa yang mak buat sekarang. Janji dengan Ira. Maafkan aku jika aku bersalah. Ku hanya ikut hati yang berkata benar. Gerakan emosi buatku tercabar. Ku tahu ku susah, ku mohon ku sabar. Kadang yang selesa harus ku melempar. Kadang yang ku tak mau harus ku duga. Tapi sampai bila harus ku begini, selalu dipersalah. Sampai bila aku harus digelak penakut. Asyik menjelajah tapi selalu disangkut. Bukan kau seorang yang rasa nyawa mau dicabut. Tu bukan alasan, cuma jiwa yang serabut. Kata kau ku simpan, sumpah aku simpan. Selalu aku sebut dekat hati aku simpan. Walau kau rasa peti aku tak pernah kisah. Tapi kau salah jadi pernah tak kau nak kisah. Ku bukan malaikat, juga bukan syaitan. Ku cuma manusia, takkan boleh nak kaitkan. Segala keputusan aku yang mutuskan. Aku berfikir dahulu sebelum aku putuskan. Berjilaku jika engkau perlu. Tapi hati ini akan masih sayangi. Okay, tak apa Rik. Aku mengaku memang aku gaduh pun dengan Kodi masa tu. Tapi gaduh lah. Bagi aku gaduh tu macam biasa lah. Gaduh budak-budak dengan kau pun aku pernah gaduh dulu. Dengan budak-budak lain tu aku pernah gaduh. Masa aku nampak dia jatuh tu, aku terus panik. Aku tak tahu nak buat apa dalam rasa aku. Budak kau faham lah. Mana boleh kita nak fikir panjang, otak seminit je masa tu. So, aku terus lari rumah sebab aku panik. Aku sampai rumah je, mak aku tu bawa aku lari.
Aku ingat lagi, Rip. Masa tu mak aku bagi tahu aku bapak aku nak ugut bunuh mak aku. Gila. Tapi tak apa. Lepas tu je, lepas daripada kes tu, bila aku lari je, aku langsung tak ada dengar langsung cerita pasal budak tebing. Tak ada, Rik. Aku tak tahu apa-apa. Aku tak sangka langsung Kodi sampai mati. Aku tak tahu pun yang kau kena tangkap, kau kena hukum semua. Aku tak tahu, sumpah. Sumpah aku tak tahu, Rik. Aku minta maaf. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini. Sebab itulah hidup ni umpama roda. Belagak sangat kata anak tu pandai. Tapi sekarang, apa dah jadi? Kena tangkap juga budak tu. Siapa? Siapa lagi? Anak cadangan Sermak Janda tu lah. Kena tangkap semalam, kes curi motor. Kamu tak tengok berita ke? Lah, ya ke? Aku tak perasan lah pula. Itulah dulu semua kata anakku jahat. Sekarang, bila anakku dah baik, semua tutup mulut nak jumpa aku pun malu. Tengoklah, anak aku sekarang pakai kereta. Anak dia orang tu, pakai motor pun tak ambil bayar lagi. Meludah ke langit, terkena muka sendiri. Ni aku nak nasihatkan kau. Bila anak kita kecil, jahat pun tak apa. Bila dah besar, boleh tolong mak bapak. Jahat macam mana? Aku nak balik dulu lah. Lama-lama kat sini, aku tambah dosa aku dengan kau, tahu tak? Aku balik dulu lah. Tunggulah aku. Ish. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Arif ada makcik? Awak siapa? Saya kawan sekolah Arif. Makcik tahu tak Arif pergi mana? Rip. Aduh. Kau boleh sabar tak? Arif. Apa masalah kau ni? Boleh tak kalau... Boleh apa? Aku tanya kau, boleh apa? Ubah balik masa, lepas ni kau buat hal kau, aku buat hal aku. Masalah takkan selesai lah kalau kita semua bergaduh macam ni. Arif, kau lupa ke kita semua sahabat? Tak ada istilah hal kau, hal aku, hal Tongki. Semua kita jaga sama-sama. Aku balik rumah jap. Jumpa tempat biasa. Kawan hidup ini tak sempurna, jangan selalu bersedih. Ku juga selalu terlega, kesilapan lama bakal jadi ramai-ramai. Mak, buka pintu, Mak. Mak, buka pintu. Arif tak buat, Mak. Polis tahan untuk soal siasat je. Mak, buka pintu, Mak.
Arif tak buat, Mak. Mak! Mak! Mak, Arif tak buat, Mak. Buat apa Arif nak bohong, Mak? Aku bagi motor aku kat kau. Kau yang cakap ya, aku tak nak pun. Janganlah! Kau cakap apa? Ha? Pecah muka kau nanti. Jalan! Kalau kau tak bersalah, kau tak lari daripada aku lah. Sekarang ni aku nak kau cakap depan Tongki, depan Lola. Apa yang kau nampak sebenarnya? Arif. Kau diam, aku tak cakap kau. Kau dengar aja. Cakap cepat. Cakap cepat. Mak. Masa tu Hoi! Kau mahal! Kau matilah! Kau baju ibu ni? Itu pun aku lah! Mak bapak kau tu miskin! Mak bapak aku tu kaya sebab keturunan Lanun! Apa Toki? Adik kau Yoyo. Yoyo tak curi pun, Yoyo pinjam je. Woi! Malulah, oi. Kau nak apa? Apa yang aku cakap dengan kau sekarang aku tak tipu. Yang kau pergi cakap Tongki bunuh Kodi tu kenapa? Ha? Kau dah tengok sini pembunuh. Sebelum kau pentingkan kau pada aku. Habis tu kenapa? Kenapa kau yang kena tangkap? Aku tak faham lah. Ayat! 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 Weh Kodi! Weh mak kau cari tu. Dia suruh kau balik rumah. Kau ni pun satu. Kalau nak tidur pun janganlah tidur kat sini. Kodi! Kodi! Ya Allah! Kodi! Ya Allah, Kodi! Kodi, bangun Kodi! Kodi! Weh! Kau apa ni, weh? Mak bukan Arif buat, Mak. Tolonglah, sumpah bukan Arif. Dia buat macam ni. Kenapa, Arif?
hati mak. Arif buat macam ni dekat mak. Tolonglah, Mak. Bukan Arif buat, Mak. Arif tak... Mak, dah Arif takut, Mak. Mak, tolonglah, Mak. Mak. Aida! Bawa anak kau keluar, Aida! Mak, Arif tak buat lah, Mak. Sumpah lah, Mak. Mak, Arif tak buat, Mak. Sumpah. Tahu! Dia dah bunuh anak saya, tahu! Tak dia tahu! Dia bunuh anak saya! Pembunuh! Pembunuh! Mak, tolong, Mak. Mak, tolonglah, Mak. Arif tak buat lah, Mak. Mak, tolonglah, Mak. Mak, tolonglah. Arif tak buat, Mak. Sumpah. Ambil dia. Mak, bukanlah, Mak. Mak. Apa ni, Mak? Tolong Arif, Mak. Abang saya tak bunuh Abang Kodi. Mak, tolong, Mak. Arif tak buat, Mak. Sumpah. Mak. Tu, abang saya tak bunuh orang pun. Bukan sebab tu je. Kau dengar cakap aku, ha? Sabar. Okay, relax. Okay? Kau lepaskan lembu korban dekat masjid. Siapa yang kena tuduh? Aku. Kau bocorkan tayar Cikgu Isak. Siapa yang kena tuduh? Aku. Kau main mencuri surau. Sampai surau terbakar. Siapa yang kena tuduh? Aku juga. Semua benda jahat kau buat, aku yang kena. Sebab apa? Sebab kau budak. Kau nona budak. Tak pandai menipu. Yoy. Aku bergaduh dalam sekolah. Bertumbuk semua sebab kau tahu tak? Aku tak nak budak-budak buli kat kau. Aku sanggup korbankan masa depan aku sampai masa depan aku tergada sebab kau. Kau nak cakap aku sayang kat kawan aku daripada kau? Kau satu-satunya adik aku, Yoy. Aku sayang dekat kau faham tak? Ha? Mana kau hilang atau Ki? Asal kau lari? Kenapa kau tak terus terang je kau tak bunuh Kodi? Kenapa lepas bertahun-tahun kau datang balik, lepas tu kau anggap kau tak kenal aku? Lepas tu kau tuduh Arif yang bunuh Kodi? Kenapa? Sebab kau nak aku benci dia ke? Sumpahlah aku tak sangka yang kau ni pengecut. Sumpah pengecut. Dan kalau kau nak tahu, semua benda ni punca daripada kau. Kau punca. Ki, apa kau buat Ki dengan aku, dengan Lora Ki? Ha? Bukan aku lari pun masa tu. Aku nak pergi minta tolong orang. Togi, cepat masuk. Masuk lagi cepat. Masuk. Nak pergi mana? Masuk cepat. Kita nak pergi mana, Mak? Dah tak payah banyak tanya lah. Lari Lari kau, ha? Hei! Dapat mampus kau! Lagi. Mak aku bawa aku lari jauh ni. Masa tu aku tak tahu kau kena tangkap. Sumpah aku tak tahu langsung. Tapi bila aku dapat tahu kau kena tangkap sebab aku tak tolong kau, aku jadi malu. Malu. Aku tak tahu macam mana nak hadap muka-muka korang. Aku balik sini pun sebab aku nak ambil balik tanah mak aku. Aku nak jual tanah tu. Aku nak pakai duit. Nak beli ubat. Sebab aku sakit tapi aku dah terlambat. Aku dah tak ada.
Sebab tu juga aku bilang semua benda. Rumah aku kena gadai kat Along, tanah aku sekali kena gadai kat Along. Sebab tu sekarang ni aku tengah usaha untuk dapat balik tanah tu. Tanah tu tanah arwah mak aku. Dan sekarang ni apa cara sekalipun aku akan ambil balik tanah tu. Sebab tu tanah arwah mak aku. Dah tiba-tiba pula sekarang ni tanah tu pemaju nak ambil. Kau nampak tak satu masalah aku tak? Aku nak buat apa tu? Aku tak boleh nak buat apa-apa. Aku seorang je hadap semua masalah ni seorang-seorang. Tak apa lah. Ya aku okey. Okey. Macam ni lah. Kau rasa ada benda yang aku nak bagi tahu kat korang. Hal-halang korang dua dah ada kat sini kan. Aku nak mengaku kat korang. Aku mengaku aku pernah jealous dengan perempuan lu bercinta. Sumpah aku jealous. Tapi aku tahu aku juga ada buat salah. Aku dah khianat friendship kita dan aku dah rosakkan kepercayaan korang dua kat aku. So aku okey. Aku okey kalau korang nak bercinta aku. Aku telan je semua. Alright? Weh. Kenapa korang gelak ni? Ha? Okay. Bila masa aku dengan Laura bercinta? Ha? Aku tahu dah Laura pun syok kat kau kot. Serius. Malu sendiri ha? Ha? Yoyo mana? Adik kau? Ha? Yoyo balik rumah mana lagi? Salah sekarang aku je tak dapat balik Oh, ya tu tak apa. Pasal tu kau boleh lepak kat rumah sewa aku. Tidur berapa lama kau nak. Dan sementara tunggu mak kau tu cool down, kau suruh adik kau hantar baju-baju pergi rumah aku. Settle. Lepas tu mak kau dah okey, kau balik kat sana. Hans. Jom lah. Aku hantar korang balik. Tapi sebelum tu kita pergi ambil Ida tu. Jalan depan. Jalan depan tu. Asal aku malu kita. Ira. Jom balik dengan Papa. Tapi kalau Laura sampai je lagi? Siapa suruh dia lambat? Lagipun Papa memang nak balik ni. Jomlah balik sekarang dengan Papa. Tak payahlah risau. Nanti Papa beritahu Laura. Dah, jom. Apa lagi tercegak kat situ? Cepatlah masuk. Dah lah kau seorang tu je anak aku. Ira, kenapa? Takut dengan Papa? Habis tu kenapa Ira diam? Kenapa Papa cakap Ira seorang je anak Papa? Laura tu? Sebenarnya Laura tu anak kat Papa. Papa dengan Mama ambil dia waktu tu umur dia baru je seminggu. Papa tak nak. Sebab susah. Yalah, Laura tu perempuan. Bukan marah Papa. Jadi kalau kita nak bermanja-manja dengan dia, susah.
Kita nak peluk, cium dia pun susah. Lagi-lagi kalau dia nak kahwin nanti, lagi susah. Mama ambil dia sebab kesian katanya. Tapi Ira jangan beritahu dengan Laura tau. Biar Papa dengan Mama dah ready nanti, baru kita beritahu dia. Okey? Ira dah makan belum ni? Okey, kalau macam tu kita pergi makan dulu. Lagipun Papa ada banyak cerita nak cerita dengan Ira ni. Dan lepas tu kita bawa balik. Okey? Tak adalah susah sangat. Tapi kan Papa, kalau macam benda yang baru-baru ni macam Ira tak boleh sangat lah. Ni Papa tengok. Ni kan, Ira adalah buat sikit-sikit. Tapi yang paling susah sekali, sekejap. Yang ni. Apa tu tak, Ira nak buat benda ni seminggu tau tak? Ya ke? Ni simple je ni. Papa boleh buat ni. Cuba Papa buat. Ira. Pa, dia macam mana dia, Pa? Dah tak faham lah. Tanya Mama. Bagus kan? Papa dah boleh terima Ira. Cuba cerita yang ni. Ini macam Ira ni. Anak beranak Kendil. ni. Busy nampak. Adalah tengok Ira ni. Tengok dia punya design ni. Ira, besok Ira nak pergi kelas, nak Papa hantarkan ke? Tak apalah, Ira boleh pergi dengan Laura je nanti. Betul ni? Okeylah. Kalau macam tu Ira naik atas sudah. Biar tidur awal sikit. Okey. Nanti tak apa. Nanti Papa kemana. Dah. Nanti Papa kemana. Tak apa. Papa pergi naik. Terima kasih, Pa. Alright. Selamat malam. Selamat malam. Main lagi you dengan Ira kan? You ni dengan I sendiri pun nak cemburu ke? I bukan cemburukan you. Habis tu? Cara you layan Ira dengan cara you layan Laura beza tau. Apa yang beza ni you? You kalau dengan Ira, you boleh pula duduk rapat-rapat. Boleh pula sembang dekat-dekat. Boleh pula dia cium tangan you. Yang Laura tak nak pula macam tu. Kenapa? Anak you juga. You, dengan Laura I tak boleh. Sebab Laura tu bukan mahram I. Yang nanti tak kuat. Nanti dia dengar macam mana? You jangan cakap macam tu kat rumah. You, macam ni lah. I think it's time to let her know everything. Sebab kalau tidak, sampai baby dia akan panik macam ni tau. Papa belikan ke? Esok Ira pergi kelas dengan Papa boleh? Kenapa? Esok ada hal lah dengan Arif dan Tongki. Okeylah kalau macam tu. Esok aku kena bangun pagi. Alah, baru nak ambil gambar. Mak, Mia Talam nak bagi duit belanja sikit. Bolehlah Terima kasih Talam. Sama-sama Mak. Ni Mak, nanti kalau Talam dah sampai makan nanti Talam beritahu lah. Talam transfer duit kat Mak. Okey? Yalah. Bukan macam ayah kau tu kan? Cepat-cepatlah nanti. Yalah.
Dah lambat dah ni. Okeylah, Mak. Dalam pergi dulu Baik-baik. Okey. Dalam. Dah cek ke? Pasport, handphone, duit semua dah cek? Cek elok-elok. Dah, Mak. Ada semua dalam ni. Kat dalam ni je. Okeylah, Mak. Dalam pergi dulu Awak ni pun yang kelang kabut sangat tu kenapa? Yelah bang, kita kena double check. Airport tu bukannya dekat, jauh. Awak ni memalukan saya je lah. Biarlah. Dia satu-satunya anak tunggal saya. Jauh. Jangan lari, polis! Lari! Polis, jangan lari! Rip, oi. Nah, kau tahu tak? Apa? Talam dah fly pergi Macau tau. Serius? Aku jumpa mak dia tadi. Mak dia bukan main sombong. Apa masalah mak dia? Itu tak apa. Sekarang ni, polis dah ambush lah semua port-port Talam tu. Tapi kosong. Tak ada apa-apa. Sisi dengan snooker tu pun ada lesen kan? Sekarang ni, masalah ni, kau kena tahu. Kalau si Talam tu tahu yang aku bagi info kat polis, masak kita. Ya, aku tak risau pasal benda tu. Aku lagi risau kalau polis tak percaya kat kita. Aku dah fikir dah pasal benda ni. Tak tahu nak buat apa lah sekarang ni. Kau ada plan ke? Aku tahu nak buat apa. Ni, bagi aku cuci kereta dulu, siapkan kerja aku, nanti kita gerak. Aku tunggu depan dulu. Depan sana dulu. Baik. Kamu nak pergi mana, Yul? Mak, nak hantar barang ni, Mak. Yul ada nampak abang tak? Tak, Mak. Tak nampak. Dah lambat ni. Mau pergi dulu, Mak. Pergi hantar barang tu balik rumah cepat. Jangan merayap. Babe, apa kau tuduh adik kau? Apa aku tuduh? Logik ke? Ha? Sebulan orang yang sama beli sampai 3-4 kali telefon. Aku tak rasa hantu telefon dia hantar benda lain ni. Jom, kita ikut dia. Jom.
Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini. Walau hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna, jangan selalu bersedih. Ku juga selalu terlega kesilapan lama, bakal jadi ramai-ramai. Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati, jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti, ku terpaksa hadap walau penat lari. Ku terpaksa jatuh bila penat diri. Ku terpaksa hilang walau ramai cari. Aku lupa ingatan, jadi tolong